Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah sampai kepada saya bukan video, bukan artikel tetapi WhatsApp message. Tapi WhatsApp message yang agak panjang yang berbentuk artikel yang berbicara tentang amalan kenduri tahlil sempena kematian ataupun amalan tahlil arwah ya. Baik, mula-mula seorang yang hantar. Okey, saya jawab secara ringkas. Kemudian ada lagi hantar, setelah beberapa orang menghantar mesej yang sama bertanyakan kepada saya tentangnya, saya rasa tak apalah saya buat video, maka video ini saya react kepada satu posting ataupun mesej dalam bentuk WhatsApp ya. Baik, saya kongsi di sini skrin daripada WhatsApp tersebut. Okey, jadi mesej ini kalau kita tengok sampai ke bawah, okey, daripada penuntutilmu.com. Okey, penuntutilmu.com ni saya maklum siapa. Okey, dan kemungkinan besar ini daripada posting Facebook beliau yang kemudian disebar-sebarkan dalam bentuk WhatsApp. Okey, cuma Facebook beliau saya tak boleh buka sebab saya kena block. Okey, takut agaknya kepada saya sehingga dia block saya. Jadi tak apalah. Ia dalam bentuk WhatsApp maka saya ulas lah ya. Jadi ayuh kita baca. Okey, nampak di atas ni forwarded. Kan, forwarded maka ia adalah satu message yang tersebar-sebar lah. Okey, forwarded ya. Baik, jadi Al-Imam Al-Mujaddid sekian-sekian, ringkasnya Imam As-Suyuti lah rahimahullah yang wafat tahun 911 Hijrah, dan dengan tajuk Sunnah memberi makan selama 7 hari bagi pahala sedekah dan bacaan Al-Quran untuk orang yang telah wafat secara zahirnya telah bermula dan tidak ditinggalkan sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Okey, dalam kurungan amalan tahlil arwah. Okey, jadi posting ini nak cuba membela lah amalan tahlil arwah sebagaimana yang diamalkan oleh sebahagian masyarakat kita pada masa kini. Saya sebut sebahagian sebab alhamdulillah makin lama makin ramai yang meninggalkannya. Makin ramai yang meninggalkan ni sebab ada saja kawan, jiran, saudara mara saudara yang meninggal dunia tapi tak ada lagi kenduri tahlil arwah ni. Ke mereka tak jemput saya? Okey, tak apa. Baik. Jadi Al-Imam Al-Mujaddid, ringkasnya Imam As-Suyuti, telah membahas amalan memberi makan atau sedekah bagi si mati setelah kewafatannya, khususnya berkenaan munasabah bilangan 7 dan 3 hari dengan panjang lebar di dalam salah satu juzuk fatwanya yang berjudul sekian-sekian dalam kitabnya yang masyhur Al-Hawi lil Fatawi. Okey, beliau berkata di halaman 234 cetakan Dar Al-Fikir ataupun cetakan lain. Okey, jadi kalau Dar Al-Fikir ini sama dengan edisi dalam Maktabah Syamilah. Okey ya, ini daripada Maktabah Syamilah Al-Hawi lil Fatawi. Okey, cetakan Dar Al-Fikir. Okey, muka surat 234 tetapi tertinggal jilid 2 muka surat 234. Jadi memang adalah di sini. Okey, memang ada di sini, dan penghantar posting ini penuntut ilmu tu telah pun menterjemahkannya. Jadi kita baca terjemahan beliau sajalah ya. Okey, dan marilah kita akhiri perbahasan ini dengan beberapa perkara yang halus. Pertama, sesungguhnya sunnah memberi makan selama 7 hari setelah kewafatan si mati telah sampai kepadaku bahawa sesungguhnya ia masih berterusan sehingga hari ini di Mekah dan Madinah. Pada zahirnya ia sesungguhnya tidak pernah ditinggalkan sejak zaman para sahabat radhiyallahu anhum sehingga ke waktu ini. Dan sesungguhnya mereka yang melakukannya mengambilnya dengan jalan warisan dari generasi terkemudian khalaf daripada generasi terdahulu salaf, sehinggalah generasi yang pertama iaitu para sahabat radhiyallahu anhum. Dan aku telah melihat dengan banyak di dalam kitab-kitab sejarah berkenaan biografi para imam mereka, yakni ulama sejarah menyebut, dan orang ramai berada di kuburnya si mati yang dikemumikan tersebut selama 7 hari mereka membaca Al-Quran. Okey, orang ramai ya, ambil perhatian, orang ramai. Okey. Sebagai contoh, Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Asakir
dalam kitabnya sekian-sekian telah berkata, aku telah mendengar Syekh sekian-sekian berkata, telah wafat Syekh Nasir pada Selasa 9 Muharram 490 Hijrah di Damsyik, Syria, dan kami telah berada di sisi kuburnya selama 7 malam dan kami membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya sebanyak 20 kali khatam setiap malam. Setiap malam 20 kali khatam, ya. Sekian nukilan, semoga bermanfaat. Penuntutilmu.com. Okey, tak mau letak nama sebenar tak apa, ya. Sebab orang yang tak nak letak nama sebenarnya dia tak berani. Tak berani sebab bila kena kritik nanti kenakan nama dia. Walaupun saya tahu siapa orangnya, tapi bila dia nak menyamar sebagai penuntut ilmu, kita biarkan saja penuntut ilmu. Alright, ayuh kita ataupun saya ulas, react dan kritik satu persatu, ya. Okey, baik. So, Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, macam saya kata, ya, saya maklum tentangnya. Baik. Jadi, sesungguhnya sunnah memberi makan ini telah berterusan di Mekah, Madinah dan sejak zaman para sahabat. Sekarang ini, apakah dalil ataupun bukti bahawa perkara ini telah ada sejak zaman para sahabat? Ia adalah satu riwayat yang sangat masyhur. Riwayat yang sangat masyhur yang boleh dirujuk dalam buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Sebenarnya riwayat itu juga dikemukakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya yang sama beberapa muka surat sebelum itu. Jadi telah pun saya ambil dan saya bahas dalam buku saya ini, ya. Jadi dalam buku saya ini kita boleh terus ke muka surat, alright, sebentar, 145. Okey. Baik, buku saya ini saya pun sedang rujuk dalam edisi laptop. Okey, boleh saja dimuat turun secara percuma. Link saya bagi dalam kotak description. Kalau nak beli edisi percetak pun boleh pesan di Shopee. InsyaAllah saya bagi link dalam kotak description. Edisi bercetak saya tak ambil apa-apa untung sebab buku ni saya terbit dan saya edarkan secara percuma dalam bentuk PDF, dan Ustaz Syihabuddin berbesar hati untuk mencetaknya, ya. Ustaz Syihabuddin yang kita kenal berbesar hati untuk mencetaknya. Jadi Ustaz Syihabuddin ni yang bagusnya apabila beliau ingin membayar yuran untuk pengajian master beliau di USM tak silap, ataupun ada kes-kes mahkamah beliau di mana beliau perlu membayar kepada peguam beliau tak ada buka tabung. Sebaliknya beliau menjual buku-buku yang diterbitnya. Salah satu buku yang beliau terbit ialah buku saya ini. Jadi ayuh kita sokong beliau dengan membelinya, ya. Saya tak dapat apa-apa sebab alhamdulillah bagi saya kerja-kerja agama percuma, jangan ambil apa-apa. Sebab bila kita ambil apa-apa, kita akan mula bercakap dengan apa yang kita nak duit tu masuk banyak. Ini pandangan peribadi saya lah. Okey, dan yang saya hendaki ialah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan bukannya wang ringgit. Wang ringgit dapat sekejap saja habis, kan? Okey, baik. So, memang ada. Kita rujuk di muka surat 145, ya. Apakah dalil bagi Imam As-Suyuti bahawa kononnya perkara ini sudah ada sejak zaman para sahabat, yang ini memberi makan selama 7 hari setelah kewafatan ataupun kematian seseorang, ya. Ia diambil daripada sebuah asar daripada Tawus rahimahullah. Tawus ni seorang tabi'in yang wafat tahun 106 Hijrah. Di mana kononnya, okey, sesungguhnya orang-orang yang meninggal dunia diuji dalam kubur mereka selama 7 hari. Maka mereka, okey, Tawus ini tabi'in maksudnya mereka yang belajar, bertemu dan belajar daripada para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi bila dikatakan mereka, maka yang dimasukkan ialah para sahabat. Suka agar diberikan makanan. Sambung muka surat seterusnya. Okey, di nota kaki adalah apa yang dimasukkan dengan asar. Siapakah Tawus, biografi ringkasnya boleh baca, boleh muat turun dan baca sendiri. Okay, suka agar diberikan makanan sebagai sedekah daripada mereka untuk yang sudah meninggal dunia selama hari-hari tersebut. Okey, jadi ini dalil, ini rujukan bahawa kononnya para sahabat radhiyallahu anhum memberi makanan pada 7 hari pertama setelah kewafatan ataupun kematian seseorang, ya. Ada lagi sebuah riwayat lain, okey, daripada Ubaid bin Umair. Dia berkata, orang mukmin dan munafik diuji dalam kubur masing-masing. Adapun orang mukmin maka dia diuji selama 7 hari, sementara orang-orang munafik diuji selama 40 hari. Okey, baik. Riwayat Tawus yang pertama tu nota kaki nombor 169, ya.
Darjatnya dhaif dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Hilyatul Auliya jilid 4 muka surat 11. Dihimpun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Al-Matalibul Aliyah Bizawaid Al-Masanid As-Samaniyah. Alright. Jilid 4 muka surat 330 berkata para penyemak, maknanya ada sejumlah sarjana hadis yang mentakhrij hadis-hadis dalam itu. Para perawi semuanya thiqah, hanya saja ianya terputus antara Sufyan Al-Thawri dan Tawus. Maknanya sanad itu terputus. Maka terputus, ataupun bila ia terputus, ia adalah dhaif. Sebab tu saya kata tadi diriwayatkan. Okey, dan yang 3 hari kan, kalau kita tengok tadi, ada satu, sekejap mana dia tadi? Satu kata 7 hari. Satu lagi 3 hari kan. So 3 hari ni apakah riwayatnya? Alright. Okey. Dalam sebuah riwayat lain dikatakan bahawa apabila Umar Al-Khattab radhiyallahu ditikam sementara kesakitan menunggu ajalnya, beliau diriwayatkan berkata bahawa beliau memerintahkan Syuaib radhiyallahu menjadi imam selama 3 hari dan memerintahkan ataupun menyuruh agar diadakan makanan untuk orang ramai. Okey, ada riwayat dan ini juga dikemukakan oleh Imam As-Suyuti. Okey, riwayat ini dihimpun oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya sama Al-Matalibul Aliyah. Riwayat juga di dalam sanadnya terdapat Ali bin Zaid bin Juda'an yang dikenali sebagai perawi yang lemah. Ini sebagaimana yang dijelaskan oleh para penyemak kitab tersebut ya. Alright. Kalau yang 40 hari itu yang ini. Okey. Nota kaki nombor 170 ya. Alright, yang saya kata di sini saya tidak dapat mengesan sumber asal. Okey, sekadar kitab-kitab yang terkemudian ada bila sumber asal ialah kitab yang pertama yang mengemukakannya dan dengan sanad. Itu kita sebut apa sebagai primary source. Okey, primary source. Sebagai contoh dikeluarkan oleh Imam Abu Nuaim. Ini primary source-nya yang ada sanad, yang dengan itu kita dapat semak. Alright. Tapi yang dalam riwayat yang kata 40 hari itu saya tidak dapat mengesan sumber asal riwayat ini ya. Antara rujukan terawal yang mengemukakannya ialah Ibnu Abdul Bar dalam Tamhid ya, dan beliau berkata asar ini sabit dalam bab ini. Cuma ya bila sabit dah orang nak buat, dia nak buat kenduri tahlil pada malam yang ke-40 tu, maknanya kau meyakini ataupun beranggapan ahli keluarga kamu tu orang munafik lah. Sebab katakanlah ibunya meninggal dunia, dia buat kenduri pada orang kita buat apa malam pertama, malam ketiga ada riwayat tadi, malam ke-7 ada riwayat tadi, malam ke-40 kan. So bila buat malam 40, kau beranggapan katakanlah mak dia yang meninggal dunia, mak kau tu munafik ke? Kalau sebenarnya ayahmu yang meninggal dunia, ayahmu tu orang munafik ke? Okey kan? So kalaulah nak diamalkan riwayat ni, kamu beranggapan ahli keluarga kamu yang meninggal dunia tu orang munafik ke? Alright. Baik. Okay, riwayat-riwayat ini walaupun saya kata dhaif, tapi andai kata ia sahih, okey, bahawa seandainya ia sahih, maka yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ialah memberi sedekah makanan tanpa berkumpul atau berhimpun di rumah keluarga si mati. Ini kerana mereka, para sahabat, memandang berkumpul di rumah keluarga yang ditimpa kematian dengan membuat makanan termasuk dalam perbuatan meratap. Kita maklumkan riwayat ini, nota kaki nombor 172. Okey, yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Syekh Al-Albani, Sahih Sunan Ibnu Majah, hadis nombor 1601 ataupun 1612 ya. Okey, jadi seandainya ia sahih, ia bermaksud memberi makanan, sedekah makanan, bukan buat kenduri. Okey, sebab ini bukan penuntut ilmu saja yang pusing riwayat ini untuk membela amalan kenduri arwah sempena kematian di Malaysia ni, tapi ustaz lain pun ada, antaranya Ustaz Nazrul pun ada. Saya pun ada buat video react mengkritik beliau dalam hal ini ya. Sebab para penonton yang dirahmati Allah, ada perbezaan antara buat kenduri di rumah keluarga si mati dengan memberi makanan. Katakanlah sebagai contoh, saya buat video sekarang ni di rumah saya, alright? Dan katakanlah ada kematian ahli keluarga, lalu saya nak buat kenduri makan pada 7 hari pertama. Okey, 7 hari pertama kan. Berdasarkan riwayat Tawus,
maka mereka para sahabat suka agar diberikan makanan sebagai sedekah daripada mereka selama hari-hari tersebut. Jadi 7 hari pertama tu saya nak bagi makanan. So ada 2 option. Pertama, sebagaimana cuba cuba di-spin oleh penuntut ilmu bahawa inilah dalil untuk membuat kenduri arwah, tahlil arwah apa kan. Tapi bila saya buat di rumah saya, first of all saya kena buat persiapan, kena keluarkan belanja untuk buat kemah lah, mungkin panggil catering ke apa ke. Kemudian bila nak buat kenduri, kita tak boleh panggil 2-3 orang je, sebab semua orang tahu kan, ahli qaryah tahu kan, ahli qaryah, masjid surau berdekatan. So kawasan saya ni yang Muslim lebih kurang 300 orang. So kena panggil semua 300. Banyak belanja tu. Dah lah saya ni baru mengalami kematian ahli keluarga tersayang. Tapi saya nak kena buat kenduri pula, kena fikir, panggil orang pasang kemah, panggil catering, katakanlah untuk catering, kena sediakan kursi meja apa semua untuk 300 orang, belanja yang banyak apa semua tu. Alright, berbeza dengan memberi makan. Bila memberi makan, kita boleh bagi kepada sesiapa yang kita mampu, tanpa perlu ada persiapan kemah, catering apa semua tu. Sebagai contoh macam sekarang ini, bulan Ramadan kan. So banyak orang yang memberi sumbangan untuk berbuka puasa ke, untuk more ke apa. Lalu saya pun nak bagi sumbangan tapi kira-kira duit cukup untuk 10 orang. Jadi saya bagi untuk 10 orang je. Dan pihak surau yang buat. Okey? Katakan orang lain ada kelapangan rezeki, dia nak bagi untuk 50 orang. Dia sponsor 50 orang. Ada orang kurang, dia nak bagi untuk 3 orang. Dia bagi untuk 3 orang. Dan tak perlu ada nak buat baca Yasin apa semua tu, tak ada. Sebab bagi makan sahaja. Bagi makan sahaja. Yang bila kita bagi makan, pahala memberi makan itu kita niatkan, kita hadiahkan kepada ahli keluarga si mati. Sebab para penonton yang dirahmati Allah, bezakan antara mensedekahkan amalan maliyah ataupun amalan badaniah. Amalan maliyah, amalan yang berkaitan dengan harta. Seperti duit yang kita guna untuk membeli makanan dan kita sedekahkan kepada orang miskin. Itu dibolehkan. Itu memang dibolehkan. Yang kedua, amalan badaniah. Badan kita yang beribadah, kemudian kita mensedekahkan ibadah tu. Seperti baca Al-Quran. Lalu kita mensedekahkan pahala bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah meninggal dunia. Yang ini ada khilaf. Okey, kalau ada yang cenderung kepada pendapat yang kata boleh bagi, dipersilakan. Tapi ingat, apabila para ulama yang berkata boleh hadiahkan pahala bacaan Al-Quran, boleh sedekahkan pahala bacaan Al-Quran, yang mereka masukkan ialah baca sendiri dengan ikhlas. Kemudian kita doa, ya Allah, jika ada kebaikan dalam bacaan aku ini, ingin aku hadiahkan pahalanya kepada ibuku yang baru meninggal dunia. Sebagai contoh, jangan rasuah orang untuk baca ayat Quran dan kemudian kononnya nak hadiahkan pahala. Sebab bila anda panggil orang untuk baca Al-Quran ramai-ramai di rumah, kemudian ada kenduri, itu rasuah. Sebab orang tu tak akan mari bila tak ada makanan. As simple as that. Cubalah anda buat kenduri tahlil tapi tak ada makanan. Hari pertama dia orang mari, hari kedua tak marilah dah. And then you are bribing them. Anda merasuah mereka untuk datang baca surah Yasin untuk dihadiahkan, dan mereka datang bukan atas niat ikhlas, mereka datang sebab nak makan. Tak percaya, cuba buat tanpa makanan. Tengok berapa orang mari. Okey? Jadi yang kita nak ialah anda sendiri yang baca Al-Quran dan anda baca kerana Allah, ikhlas kerana Allah, dan kemudiannya anda berdoa, ya Allah, seandainya ada pahala dalam bacaan ini, sebab bacaan kita tu yang betul dapat pahala, yang salah tu taklah kan. Okey, dan ingin aku hadiahkan pahalanya kepada ibu ke ayahku ke yang meninggal dunia. Okey, ingat ya, apabila para ulama membolehkan, berkata boleh menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran, yang mereka masukkan sendiri-sendiri baca, ikhlas kerana Allah, kemudian berdoa agar moga-moga Allah sampaikan pahala. Alright, bukan buat kenduri, bukan rasuah orang untuk datang. Okey, lepas tu ada nasi minyak, ada rendang tu, ayam masak merah. Puasa-puasa ni terliok pula. Okey, jadi bezakan. Alright. Okey, kembali kepada riwayat-riwayat ini. Andai kata ia sahih, ia ialah memberi makan, outgoing, memberi makan tanpa memberatkan ahli keluarga yang baru mengalami kematian itu. Bahkan kita maklum dalam riwayat lain, Rasulullah SAW menganjurkan orang, jiran-jiran ke apa,
yang memberi makan kepada keluarga yang baru mengalami kematian. Bukan pula terbalik. Tapi tak apalah, katakanlah yang baru mengalami kematian itu berbesar hati nak sedekah ke apa, dia perbolehkan dan dia bersedekah makanan sekadar mana yang dia mampu. Mungkin untuk 5 orang, mungkin untuk 10 orang, tanpa perlu dia buat kenduri di rumahnya sendiri, tanpa perlu ada baca surah Yasin, tanpa perlu zikir kuat-kuat, doa yang kalau kita dengar doa tu, tak apa-apanya doa semua dibaca. Doa musafir masuk, doa masuk jamban dia baca, doa sebelum suami isteri jimat pun dibaca, semua ditembak. Sebab di sisi masyarakat kita, bila tekong tu, baca doa panjang, pro. Okey? Kalau baca doa pendek, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan kami kepada si mati. Tu amateur tak bagus. Besok dia akan jemput lagi dah. So nak bagi doa tu panjang, dia tembak je semua doa. Semua berdoa yang boleh dia tembak je. Walaupun tak ada kaitan dengan orang yang baru meninggal dunia, dengan keluarga yang menganjurkannya, ya. Jadi sekali lagi saya kata, andai kata riwayat-riwayat ini adalah sahih, maka yang dilakukan oleh para sahabat ialah memberi sedekah makanan tanpa berkumpul atau berhimpun di rumah keluarga si mati. Jadi bezakan dia, sebab riwayat itu macam saya kata memang ada, okey. Riwayatnya dhaif, tapi kalau nak diamalkan, okey, bezakan memberi makan tanpa perlu kita fikir nak buat kenduri apa-apa semua tu, dan sekadar yang mampu. Orang tu dia nak bagi 10 orang makan untuk 7 hari, dipersilakan. Orang lain nak bagi 5 orang saja, dipersilakan. Orang lain nak bagi 50, dipersilakan. Mengikut kadar kemampuan masing-masing tanpa menyusahkan, ya. So ada banyak lagi perbincangan. Okey, boleh rujuk dalam buku saya ini, ya, 90 pelajaran tentang bid'ah. Percuma saja boleh muat turun edisi PDF. Kalau nak beli edisi bercetak pun boleh. Baik, kita kembali kepada mesej ini. Alright, dan ia berterusan sehingga hari ini di Mekah, Madinah. Ya, bagi orang makan memang zaman sekarang ni pun ada saja orang yang duk sedekah. Kalau macam sekarang bulan Ramadan kan, di Mekah, Madinah ada saja yang nak bagi kurma ke makanan ke untuk orang buka puasa secara percuma. Ya, memang ada. Dia tak ada kaitan pun dengan, kejap ya, awal tu mana tadi? Amalan tahlil arwah, tak ada. Dia tak ada kaitan dengan baca tahlil, tak ada kaitan dengan baca Yasin pun. Ni yang menggunakan, ini saya katakan fitnah ke atas ulama. Okay, ulama memang ada sebut, tapi dia tak ada. Okay, Imam As-Suyuti tengok apa yang sebahagian masyarakat kita buat sekarang ni, no, tak ada kaitan, ya. Okey, tak apa, kita sambung lagi. Alright, okey, jadi Imam As-Suyuti beranggapan riwayat Tawus itu sahih, lalu beliau beranggapan ia telah diamalkan oleh sejak zaman para sahabat sehingga yang terkemudian. Okeylah, bagi beliau ia sahih, alright, tapi macam saya kata, bagi makan, bukannya buat kenduri di rumah, ya. Alright, dan aku telah melihat dengan banyak di dalam kitab-kitab sejarah berkenaan biografi para imam, mereka menyebut orang ramai berada di kubur selama 7 hari mereka membaca Al-Quran. Okey, yang baca Al-Quran ni, kejap ya, saya select dulu. Baca Al-Quran ini Rasulullah ke? Sallallahu alaihi wasallam. Sumber syariat Islam kita ni, Al-Quran, sunnah, ijma', qiyas, dan orang ramai. Ya ke macam tu ke? Orang ramai jadi dalil syariat Islam ke? Sebab dalil kita ialah Al-Quran. Dan Al-Quran ini ialah petunjuk, guidance untuk orang hidup. Bila kita dah mati, bila seseorang tu meninggal dunia, dia bawa amalan dia ketika hidup. Kita tak boleh nak suruh dia ikut Al-Quran bila dah mati. Okey, kemudian Rasulullah SAW, bukankah baginda sendiri mengalami kematian ahli-ahli keluarga baginda? Khadijah radhiyallahu anha, anak-anak baginda sendiri. Bahkan dia, 6 daripada anak baginda meninggal dunia ketika baginda masih hidup. Hanya seorang yang meninggal dunia setelah baginda wafat, iaitu Fatimah radhiyallahu anha. 6 orang meninggal dunia. Ada tak sekali, sehari saja, bukan serobat 7 hari, sehari saja baginda SAW buat kenduri arwah sebagaimana yang kita buat sekarang ini untuk anaknya, dan membaca Al-Quran di sisi kubur? Ada ke tidak? Ada ke tidak? Yang bawa dalil orang ramai ini buat apa? Kan? So, mereka baca Al-Quran di sisi kubur. Yang lebih penting ialah, ada tak Rasulullah SAW baca Al-Quran di sisi kubur ahli-ahli keluarga baginda yang meninggal dunia,
para sahabat yang meninggal dunia ataupun para sahabat yang membuat kan untuk ahli keluarga mereka yang meninggal dunia, lalu Rasulullah pun approve. Maknanya ada tak sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah takririyah? Tak ada ya. Yang boleh dibawa apa? Orang ramai. Dan orang ramai bukan hujah agama. Para penonton yang dirahmati Allah, kita menghormati Imam As-Suyuti rahimahullah, tetapi kita bukan AADK. Kita bukan asal ada dalam kitab terus jadi hujah. Tak. Kita baca, kita analisa, orang ramai. Orang ramai, kan? Alright? Okey, baik. Lalu beliau bagi contoh dan sekian. Jadi contoh ni apa ya? Membaca Al-Quran dan mengkhatamkannya sebanyak 20 kali setiap malam. Satu malam khatam 20 kali. Boleh fikir? Boleh analyse munasabah ataupun tidak kisah ni. Bukannya sebab dia orang baca 7 malam kan. Bukannya 7 malam tu khatam 20 kali. Okay? Kalau satu malam khatam sekali pun kira munasabah dah tu kan. Tapi sekarang ni 20 kali setiap malam. Okay, ini yang saya kata AADK. Asalkan adalah kitab, terus ambil, terus sampaikan. Tak, kita analyse, kita kaji macam satu malam 20 kali khatam. Ni baca yang macam mana ni? Kan? Alright? So, membaca Al-Quran di sisi kubur, saya ada video khas tentangnya ketika saya react kepada Ustaz Azhar Idrus. Tak silap saya, panjang dekat sejam ya. Tapi kita baca ni pun kita tahulah sebab beliau pun tak ada hujah kecuali apa yang orang ramai buat, membaca Al-Quran di kubur. Dan kemudian bila dibawakan satu riwayat ni, menunjukkan inilah yang terbaik. This is the best. Katakanlah ada beberapa riwayat yang bila syekh ke tokoh meninggal dunia, orang pun baca Al-Quran kan, sebab macam dikatakan dalam banyak kitab-kitab sejarah, biografi para imam, mereka menyebut orang ramai kan. Okey, sekarang ni kan, kadang tu imam, tokoh, sarjana tu meninggal dunia. Orang yang buat benda tu, seorang tu bukannya dalil, bukannya hujah. Tapi kan, dalam banyak-banyak riwayat tu, apabila Imam As-Suyuti kemukakan satu ni, maknanya inilah yang terbaik. This is the best that he is able to present. Dan yang terbaik ni pun kita baca 20 kali khatam setiap malam. Okay. Alright. Jadi para penonton yang dirahmati Allah, ada satu perkara yang saya nak highlight kan. Kalau kita baca mesej ni, okay, daripada awal kan, kita tengok cara tulisannya tu ada, kita sebut transliterasi ke something like that, yang untuk mewakili teks Arab yang sebenar. Kemudiannya Al-Imam, Al-Mujaddid, Al-Hafiz, Al-Mufassir, Al-Adib, Al-Faqih, sekian digelar Ibnu Qutub. Bagi orang awam kan macam relax. Kita menghormati para ulama'. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, itu tidaklah bererti kita AADK. Asal dalam kitab, terus ambil. Tak rujukan kita Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang 7 hari, 3 hari ini bukan anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat yang ada, macam yang saya tunjuk tadi daripada buku saya 90 pelajaran tentang bid'ah. Okey, memang ada riwayatnya itu, tetapi ia adalah dhaif. Kalau sahih sekalipun, ia adalah memberi makan dan bukannya kenduri arwah sebagaimana yang diamalkan oleh sebagian masyarakat kita, sebagaimana yang penuntut ilmu sendiri tulis amalan tahlil arwah. Tak. Kalau ada pun bagi makan tu, mana datang tahlil pula? Okey. Dan kemudiannya yang baca Al-Quran di kubur, okey, bukan Rasulullah yang baca, bukan Rasulullah yang anjurkan baca. Yang Rasulullah anjurkan apa? Kita berdoa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Dan riwayat yang dikemukakan tu pun orang ramai yang buat. Orang ramai bukan dalil agama. Dan satu-satunya riwayat yang dikemukakan menunjukkan this is the best. Inilah yang terbaik yang ada. Kita baca pun macam 20 kali khatam setiap malam. Okey. Baik, jadi penuntut ilmu ni setahu saya pemegang PhD juga. Faham lah ya. Baiklah, saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.